Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Nur Amali binti Muhammad Nur selaku penyelaras Prasekolah SK Perpaduan akan memperkenalkan Prasekolah SK Perpaduan, iaitu kami ada dua kelas Prasekolah Cahaya Nilam dan kelas Prasekolah Cahaya Baiduri. Kami mempunyai 4 kekuatan di sini, saya dan partner saya Encik Kushairi. Kami ada 2 orang PPM, Puan Karinisa dan Puan Anis Yazwani. Transformnya prasekolah pada hari ini adalah berikutan daripada kunjungan Puan PPD, Puan Nur Hashimah, pegawai prasekolah dan rendah bertemu dengan guru besar menyatakan hasrat memilih Prasekolah SK Perpaduan untuk terlibat di dalam pertandingan Prasekolahku Bersih dan Indah. Antara pengubahsuaian yang telah kami buat melibatkan ruangan di dalam kelas, kedua-dua kelas, dapur, tandas dan juga ruangan luar kelas. Di dalam kelas, daripada tidak adanya pusat-pusat pembelajaran, kami telah mewujudkan pusat-pusat pembelajaran mengikuti spek prasekolah, tunjang prasekolah, diikuti dengan dapur prasekolah dan seterusnya tandas dan akhirnya luaran prasekolah meliputi keseluruhan kawasan prasekolah. Dan transformasi ini kami lakukan secara perlahan-perlahan, sedikit-sedikit, bergantung kepada faktor keuangan, tenaga dan masa. Kami juga telah mengadakan pelbagai program dan aktiviti sepanjang tahun ini. Setakat hari ini dan yang akan dilaksanakan, program terkumpul prasekolah adalah sebanyak 45 program sepanjang tahun ini. Program prasekolah yang paling membanggakan ialah Karnival Kecemerlangan Murid Prasekolah Kelompok 3, di mana kami telah mendapat johan bagi pertandingan tarian lagu rakyat dan juga fantasi si cilik, yang mana melayakkan kami untuk mewakili kelompok 3 ke peringkat daerah. Dan di peringkat daerah kami telah mendapat tempat kelima, pencapaian top 5 bagi tarian lagu rakyat. Ini Kebun Sayur Prasekolah merupakan salah satu program atau projek bersama dengan murid yang telah kami laksanakan. Bermula daripada penyemayan benih, menanam dan memperoleh hasil, murid mengutik, kami memasak bersama-sama dan menikmati hasil daripada tanaman ini. Kejayaan prasekolah pada hari ini, apa yang telah kami transformkan pada hari ini, tidak akan berjaya tanpanya sokongan, terutamanya barisan pentadbir yang tak putus-putus, tak jemu-jemu memberi sokongan dan dorongan, bantuan daripada segi keuangan, sentiasa mengambil berat, sentiasa bertanyakan tentang program-program prasekolah. Jadi jutaan terima kasih yang tidak terhingga kepada barisan para pentadbir, guru besar terutamanya, juga pada penyumbang-penyumbang yang telah menyumbang untuk kejayaan transform pada hari ini.